Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke saya punya pusat kaunseling lah. Dan berdasarkan apa yang saya lihat pada maklumat data peribadi anda merupakan Mina kan? Betul. Dan anda prefer untuk panggil saya, untuk panggil awak apa? Panggil Mina je. Mina saja. Okey, dan saya merupakan kaunselor pelatih anda pada hari ini. Dan anda boleh panggil saya Atilah. Atilah lah. Cik Atilah. Ya, boleh. Okey, bagaimana dengan keadaan kita punya kursi kita sekarang? Okey ke? Okey je. Okey. Selesa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so kalau semua selesa, kita boleh teruskan kita punya sesi lah. Boleh. Okey, apa yang Bina nak ceritakan kepada saya pada hari ini? Sebenarnya dia macam complicated juga nak cerita tu. Sebab macam banyak sangat benda berlaku dalam masa seminggu atau beberapa minggu ni lah. So saya pun kurang pasti macam mana nak, apa yang saya nak start dulu macam mana. So aku tak pasti sangat lah. Macam kenapa Bina boleh katakan yang Bina tu tak pasti, dan apa perkara, kalau bagi saya lah, saya akan ambil perkara yang paling terdekat dengan Bina sekarang. Apa yang Bina fikirkan? Contohnya masalah assignment atau apa sebenarnya yang boleh menyebabkan fikiran Bina tu terganggu. Kalau pasal assignment tak ada masalah sebab assignment tu macam setiap hari mesti ada kerja. So dah biasa dah yang benda tu. Cuma macam dari segi masalah tu dia lebih kepada macam internal problem lah, lebih kepada friendship dengan kawan lah macam tu. Kalau dari segi friendship tu macam mana? Boleh Bina ceritakan tak? Macam kalau cakap pasal friendship tu, saya ada beberapa circle. So dia macam tak adalah effect dekat semua circle, cuma ada macam certain circle tu yang saya kenal dengan dia dah lama. Kami dah berkawan lama, and baru-baru ni terjadilah something yang membuatkan saya rasa macam saya nak ambil keputusan untuk tinggalkanlah orang tersebut. Kenapa Bina boleh terfikir untuk tinggalkan dia? Apa yang menyebabkan Bina rasa macam aku tak boleh kurang dengan dia, aku kena cut sampai sini? Apa yang membuatkan Bina fikir macam tu? Sebab saya rasa macam kalau saya teruskan berkawan dengan dia, mungkin itu akan affect mental saya lah. Effect mental tu dari segi macam mana? Dia buat tu macam mana? Which is ada orang tu maybe dia macam mulut dia jadi laser sikit ke. Ada orang tu jadi macam dia nak cakap tu ikut suka mulut dia je. Kalau dari side Bina, kenapa? Apa yang menyebabkan Bina rasa macam tetap tak boleh? Macam ini mengganggu mental aku macam tu. Bagi saya dah bagi banyak peluang dekat kawan tersebut. Susah juga nak cerita sebab dia macam ada back story lah macam tu. So kawan saya ni dia tak ada dekat UUM, tapi kami dah berkawan sejak daripada saya lepas STPM lagi dah. So kawan saya ni sebenarnya ada penyakit mental. Dia ada skizofrenia lah. So saya memang berkawan dengan dia purely sebab saya kesian dengan dia. Cuma macam bila saya kata saya bagi peluang tu, dia ada buat sesuatu yang sebenarnya affect orang lain juga. Macam dia ada sebarkan fitnah, dia ada macam sebarkan benda tak betul lah, cerita pasal orang lain dekat orang lain dan menyebabkan pergaduhan lah macam tu. Tapi walaupun dia buat macam tu, saya tetap berkawan dengan dia sebab saya tahu yang dia ada penyakit mental kan. Tapi sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu, saya rasa macam lepas saya dah advise dia untuk tak buat certain thing yang boleh memburukkan lagi keadaan mental dia, dia tak ikut nasihat tu dan tak ada perubahan. Dan saya tengok makin lama macam perangai dia yang suka burukkan orang, suka fitnah orang tu masih berlaku. Dan sebelum ni dia macam burukkan orang lain, dia fitnah orang lain. Tiba-tiba saya pula yang terkena. Itulah yang terjadi baru ni lah. Pernah tak sebelum ni macam Bina teroka dia punya dia punya pengalaman yang menyebabkan dia sampai di tahap itu? Sampai dia rasa macam aku rasa macam aku yang betul, aku rasa macam aku je yang
orang kata tak buat salah macam tu lah. Nampak? Satu sifat dia yang saya nampak adalah dia suka bila dia bercerita tentang orang lain. Contoh dia sampaikan cerita tentang orang lain pada saya sebelum kejadian yang fitnah ni semua. Saya tengok cara dia cakap tu sangat meyakinkan. Okay, dan selalunya dia akan mengadu dekat saya lah. Ada orang buat dia macam ni, ada orang macam ganggu dia, ada orang burukkan dia. So bila saya ada dekat situ mendengar, saya rasa macam orang ni lah yang salah kan. Awak ada penyakit mental, kenapa dia nak kena affect mental awak kan. Tapi lama kelamaan bila saya dengar side daripada orang yang dia burukkan tu pula, rupa-rupanya dia yang start dulu, dia yang buat dulu, dan benda-benda yang dia sampaikan pada saya tu tak semestinya 100% benar. Pasal teroka tu pula, saya memang tahulah sebenarnya background story dia. Dia pernah mengaku yang dia sebenarnya memang sengaja menyampaikan berita atau cerita tu dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Sebab dia kata dari kecil dia tak dapat attention daripada family dia. So dia memang sengaja lah macam tu. Mina rasa keputusan Mina ni akan efek tak dekat dia punya, akan orang kata menyebabkan dia tu lagi terkesan ke tak? Ataupun Mina rasa macam nak cakap apa, aku rasa aku boleh lagi kot untuk bagi dia peluang, tapi ni for the last. Ada tak pernah terfikir macam tu? Walaupun Mina dah sebenarnya memang dah letak dah keputusan terakhir, tapi ada tak bila fikir balik macam dia ni sebenarnya memang memerlukan someone seperti aku, dan kalau aku boleh guide dia untuk dia berubah, maybe aku akan okay lah, maybe aku akan fix balik. Tapi pernah tak benda tu terjadi? Macam Mina renungkan balik, macam Mina fikir aku ni pun ada salah juga, semua macam tu. Macam sebelum ni banyaklah bagi dia peluang. Sebenarnya peluang tu bukan maksud dia buat salah. Lebih kepada saya ni jadi macam, contoh bila orang lain tinggalkan dia, so saya je yang kat situ yang ada dengan dia. So bila jadi macam tu, kadang-kadang orang pun pelik, kenapa saya boleh stay dengan dia sedangkan dia dah sakitkan hati banyak orang dah. Yang pertama sebab saya percaya dia akan sembuh, yang kedua sebab rasa kasihan lah. So saya bagi peluang dekat dia tu means adalah peluang untuk dia fix masalah dia dengan orang lain. Sebab masalah dengan orang lain tu adalah kawan saya juga, and walaupun bukan kawan pun saya kenal dia orang juga. So at the same time, lama kelamaan masalah tu tak terjadi pada orang lain juga, dan tiba-tiba dia cuba macam buat sesuatu yang menyebabkan saya pun terkena efek tu sekali. Saya dah bagi peluang yang banyak, maksudnya saya dah cakap dengan dia baik-baik, tapi bila tak ada improvement, saya rasa dia macam tak berubah. Ni kita cakap tentang perangai lah, sebab dia punya secara mental saya rasa dia peka dengan perangai dia, dengan apa yang dia buat. So bila dia buat sesuatu yang bagi saya lebih daripada limitasi yang saya tetapkan lah dalam persahabatan tu, saya decide secara rasional saya nak pergi lah. So maknanya dah tak ada peluang kedua, peluang ketiga dah tak ada dah macam tu? Bagi saya sebelum ni saya bagi banyak peluang, so dia tak ada peluang kedua ke ketiga. Saya rasa lebih daripada tu. Tapi lepas dia macam tarik saya dalam masalah dia, dan memburukkanlah saya. Bahkan yang terlibat dalam masalah tu orang lain yang saya tak kenal, tapi orang tu seolah-olah macam mengenali saya sebab dia dengar cerita saya ni daripada kawan saya ni lah. So saya rasa benda tu sangat melampau dan melebihi apa yang batas yang saya tetapkan lah. Faham? So kat sini kita nampak lah orang kata apa, masalah ni sebenarnya bukan benda yang kecil, benda yang dah besar, dah lama dah benda bersabar semua tu. And then orang kata apa, tahap kesabaran kita ni pun manusia ada limitnya. So apa ni, Mina expect tak dia akan buat macam tu? Macam orang kata apa,
kita kawan dah lama, dah orang kata bertahun-tahun kan. Tapi pernah tak Bina terfikir dan Bina rasa macam dah bersedia, kemungkinan ini akan terjadi pada diri aku, macam tu? Macam bila berkawan tu kami bukan 2 orang je. Sebenarnya dia berkawan dengan ramai orang, dan orang-orang yang dia berkawan tu pun ada di antara mereka kawan saya juga. So bila cuma di antara kami tu saya dengan dia yang paling rapat. Dan dia memang akan mengadu dekat saya je lah, sebab dia tahu kalau dia buat dekat orang lain mungkin orang lain tak terima, orang lain tak nak dengar dah dia punya alasan. Tapi saya selalu ada macam dengan macam mana nak cakap, sepanjang saya berkawan dengan dia, disebabkan dia dah buat kesalahan. Sebenarnya dia macam cerita tentang orang lain dekat saya. Awalnya saya tak tahu yang cerita tu tak benar. So saya percayalah, sebab memang saya kenal dia as someone yang baik. Even sebenarnya saya anggap dia sebagai someone yang bagi motivasi, bagi inspirasi kat saya sebenarnya. Jadi bila dia sakit tu pun saya tetap terima dia, sebab saya pandang dia as someone yang masa awal-awal kami kenal lah. Tapi dia ni bila dia dah buat something yang, bila saya dah dengar berita tu daripada pihak lain dan benda tu macam bercanggah dengan dia punya statement. So sejak dari tu saya banyak macam ask confirmation daripada dia. Kalau dia cakap yang ada orang A ni buat macam ni dekat aku, saya akan cakap dengan dia, saya akan tanya dia, betul ke orang A ni buat macam ni? Boleh bagi bukti tak? Boleh bagi screenshot tak? Tu antara soalan-soalan lah yang saya tanya kat dia. Maksudnya kat situ dah ada keraguan lah macam tu. Lepas tu bila benda tu berlaku pada orang jauh, orang-orang jauh yang saya kenal, just kenal nama macam tu. Okay. Bila berlaku pada, maksudnya dalam circle tu dah berlaku pada orang-orang terdekat, kawan saya yang lebih dekat lah. Masa tu saya dah start rasa macam kalau dia buat dekat orang ni, saya tak nampak lah ada possibility jadi kat saya. Saya tak nampak dia akan buat macam tu kat saya. Tapi saya ada bagi warning kat dia. Maksudnya perasaan takut tu adalah saya ada bagi warning kat dia, kalau boleh jangan sebut nama saya dekat orang lain, jangan cerita apa-apa tentang saya kat orang lain. Sebab saya tahu bila dia buat macam tu akan ada penambahan daripada cerita-cerita tu. So maknanya bila dah memang dapatkan, dah mula berlaku tu dah lama dah, dan mula dapatkan kepastian kepada dia kan. Dan teknik cara yang Bina gunakan adalah dengan mengajukan soalan kepada dia. Sepanjang Bina buat macam tu, dia dapat rasa tak yang Bina berubah ke apa ke? Dia macam lepas macam contohlah Bina jauhkan diri daripada dia, dia macam tanya tak Bina, macam Bina, kenapa kau macam berubah daripada aku? Kenapa kau macam lari daripada aku? Macam tu. Ada. Ada. Sebenarnya perubahan tu berlaku bukanlah sebab kita penat dengan perangai dia. Tapi perubahan tu berlaku bila mana dia dah mula mencabai emosi kita lah. Contohnya dia ada keluarkan kata-kata yang tak baik macam tu kan. Walaupun macam kita pun keliru juga ke salah kita kan. So bila dia dah mula start sikit-sikit tu, tiba-tiba cakap dia benci kita, tiba-tiba macam ni, macam tu kan. Saya faham dia ada sakit mental, tapi dia selalu update, macam update apa orang kata, dia punya mental health punya isu lah. Macam doktor dia kata dia dah tak perlu ambil ubat skizo, ubat apa untuk halusinasi macam tu. Dia perlu ambil ubat tidur je macam tu. So maksudnya daripada statement dia tu, dia dah tak berhalusinasi lagi. So apa yang dia buat selepas itu purely datang daripada kepekaan dia dan kesedaran dia lah. Dia sedar yang dia tu ada buat salah, tapi dia buat lagi. So dari situ saya berubah, which is sebenarnya dia perubahan tu adalah untuk bagi ketenangan juga lah kepada diri sendiri. So saya menjauhkan diri lah daripada dia, dan dia ada tanya lah kenapa macam tu. So sebenarnya tindakan yang Bina ambil tu sebenarnya dah kira
okey lah untuk diri sendiri. Dan orang kata apa, kalau dia perasan, dia notice benda perkara tersebut dan dia ambil iktibar, mestinya dia akan orang kata cuba untuk berubah. Dan orang kata selain daripada Mina, memang tak ada orang lain ke yang boleh guide dia. Sebab saya rasa macam kalau dia ni tak orang kata di guide, saya rasa macam dia akan hanyut macam tu. Guide dia ada family kan. Sebenarnya family dia cuba je bantu dia. Cuma macam kawan saya ni, dia tak pergi, maksudnya dah berhenti uni. Dah lama dah sejak dia diagnose schizo tu. So dia memang banyak kat rumah. Cuma nak cakap pasal guide tu, mak ayah dia macam biasalah, diorang ada kerja masing-masing. So dia cuba je macam cari guidance tu. Tapi pelik lah, sebab dia macam dalam banyak-banyak kawan perempuan tu, dia minta guidance daripada saya. Tapi kebanyakannya dia minta guidance daripada lelaki lah. Lelaki yang dimaksudkan tu kawan apa macam tu? Dia macam berbeza-beza. Dia macam, yang ni pun ada kaitan dengan backstory dia juga lah. Macam tu. So balik kepada keadaan Bina tadi, Bina dapat rasakan tak perubahan yang berlaku terhadap diri Bina, which is daripada masa Bina dihadapkan orang kata dengan tekanan macam tu, dan sekarang Bina menjauhkan diri daripada individu tersebut. Bina ada nampak tak perubahan tu, dan boleh nyatakan tak perubahan yang macam mana Bina nampak macam tu daripada perubahan pada diri sendiri ke? Pada diri sendiri. Rasa kalau diri sendiri tu macam biasalah, kalau kita nak buat keputusan untuk menjauh tu, dia ada flow dia kan. So awalnya tak menjauh macam tiba-tiba pergi, tak. Dia macam bagi space lah. Dengan kata lain, kita bagi space pada diri kita untuk ambil masa untuk berfikir lah. Tak angkat call dia, tak cakap dengan dia, macam tu. Lepas tu bila kita macam dia buat something and kita menangis lah. Kita nangis and benda tu affect seharian punya schedule. Start dari situ rasa macam kalau selama ni kita boleh cakap hari-hari, rasanya dalam seminggu ni kita cakap sehari je macam tu. Macam sekali seminggu je macam tu. Itu pun bila bercakap dengan dia tu rasa penat sangat, rasa macam ada terbeban lah macam tu, walaupun bercakap dalam 2 jam. So dia berbeza dengan orang lain yang kalau kita bercakap 5-6 jam pun kita tak rasa penat sangat. Tapi dengan dia pelik, sebab sejam pun dah rasa macam sangat sakit kepala macam tu. Maybe cara dia respon atau macam mana tu yang menyebabkan rasa macam terbeban? Cara dia bercakap. Cara dia bercakap tu saya tak pasti ni penyakit ke apa ke, tapi maksudnya kalau saya cakap dia sakit mental tu, mentally dia ada sakit skizofrenia. Tapi bila dia pergi psikiatris tu, maksudnya ada benda-benda lain lah, ada sakit-sakit lain juga lah. So dia ada tu. So salah satunya macam benda tu relate dengan dia punya trauma. So waktu kecil maybe parents dia macam tak dengar apa dia cakap. So bila dah besar, dia akan bercakap dengan orang tu tanpa henti. Maksudnya tak bagi orang lain cakap, dia nak kita dengar je macam tu. Dan cara pattern dia bercakap tu macam, contohlah dia tengah bercerita pasal dia pergi, contohnya dia pergi pasar. Dia pergi pasar ni, dia bercerita, tiba-tiba dia cakap ada botol macam tu. Ada botol, ada depan ni, botol ni warna biru, botol ni ada air warna putih. Lepas tu nanti dia akan cerita, tiba-tiba cakap ada jam macam tu. So dia mengubah topik yang macam topik tu dia tak akan konsisten. Betul-betul dia macam tiba-tiba jam topik lain lah macam tu. Macam kalau situasi macam tu kan, pernah tak Bina macam tarik balik dia dekat road yang sepatutnya? Macam tadi kau pergi pasar, kau buat apa macam tu contohnya. Macam tu lebih kurang. Benda tu saya cuba buat bila dia bercakap berupa pasal orang lain.
Sebab contoh bila dia mengadu tu dia akan cakap contohlah saya bagi nama orang ni apa ya, Ani. Okay, contohnya cakap Ani ni buat macam ni kat aku, Ani ni macam ni kan. Saya tahu cerita tu tak baik, so saya akan cuba alihkan topik. Cakap, oh ya ke, tadi awak buat apa tadi pagi tadi, makan apa tadi, macam tu. Tapi dia akan mudah macam kata apa ya, tertarik balik dengan cerita lain macam tu. Kalau kita ubah topik, dia akan mudah respon. Maksudnya dia boleh ubah topik tu, kita akan mudah untuk tarik dia ke topik lain. Tapi lepas tu benda tu tak kekal. Dia akan ingat balik, dia akan ulang balik. Macam tu lah. Dia pernah tak jadi macam individu yang macam Bina perasan tak dia tu macam jadi orang kata individu yang selalu cakap berulang-ulang. Contoh dia dah cakap benda ni hari ni, tapi dia akan ulang balik esok tu. Berulang-ulang ada. Dia buat benda tu. Dan time tu kalau Bina perasan dia berulang macam tu, macam mana Bina buat? Bina sama juga akan tukar topik balik. Dia selalu saya akan, bukanlah selalu, kadang-kadang saya sengaja dengar. Maksudnya saya nak tengok apa dia cakap ni konsisten ke tak. So lepas tu bila dia bercerita tu, saya macam tertanya-tanya lah macam tu. Kalau dia cerita macam ni, saya nak tanya confirmation ke orang yang dia burukkan tu, betul ke dia buat macam ni. So saya akan dengar sampai habis. Hari kedua tu, bila saya dah boleh detect yang macam ada perubahan lah pada apa yang dia cerita tu, maksudnya semalam cakap macam ni, hari ni cerita macam ni, dari situ saya akan macam confront dia. Semalam cakap macam tu kan, bukan ke hari tu cakap macam ni. Maknanya dah berkonfirmkan balik lah, supaya kita pun tak terganggu juga dengan dia punya cerita yang tak apa tu. So maknanya apa yang saya dapat lihat kat sini, Bina punya cara untuk Bina kawal emosi Bina tu, orang kata agak berkesan lah. Kiranya saya nampak yang mana Bina boleh kawal individu tersebut juga untuk on the road balik pada cerita dia. Dan saya nampak juga yang Bina macam boleh orang kata kawal balik diri Bina tu, supaya tak melebihi juga orang kata limit sebagai seorang orang kata tak marah-marah yang ikut emosi macam tu lah. So Bina pun ada guideline Bina yang mana saya nampak kat sini Bina boleh untuk bantu juga yang lain. Tapi sebenarnya saya rasa saya gagal in terms of emosi. Kenapa Bina boleh katakan Bina gagal terhadap emosi tu? Pernah tak Bina macam cuba untuk bercakap tentang hal ni dekat orang lain yang mana boleh memahami Bina lagi? Dia macam kejadian baru-baru ni lah. Saya dah cut off hubungan dengan dia dah 3 bulan. So waktu tu sebabkan sebelum tu saya dah banyak nangis lah. Dia selalu cakap, dia ada cakap something yang menyakitkan hati saya kan. So saya pergi dekat kawan dia yang perempuan juga baru-baru ni lah. Lepas maksudnya lepas 3 bulan ni dia cari saya, tapi dia bawa kawan dia lah. Dia bawa boyfriend dia. Dan boyfriend dia macam attack saya lah. Dia macam, boyfriend dia macam cakap something dan memburukkan saya lah. Macam memburukkan nama saya ke orang lain lah, macam tu. So start dari situ ada boundaries yang dia dah tunjukkan. Apa ya, boundaries, apa limitation yang saya tetapkan pada dia tu, dia dah langgar. Which is yang saya cakap jangan cerita pasal saya ke orang lain, dia sebut nama saya ke orang lain. Benda tu terjadi. Dan boyfriend dia tu pula, dia bercerita pasal saya dekat orang lain. Benda tu tak betul. Kebanyakan daripada cerita tu tak betul. Cuma saya tak dapat nak defend diri saya. Sebab kalau saya defend diri saya, saya tahu yang saya akan buka aib kawan saya ni. So bila jadi macam tu, saya tak boleh terima sebenarnya. Benda tu tak betul. Lepas tu benda tu kan fitnah kan. Dan saya tak dapat nak defend diri saya. So saya pergi dekat kawan saya yang kita pernah satu circle. 3 orang ni pernah satu circle. Saya pergi kat kawan saya ni, saya cerita kat dia sebab dia tahu back story ni daripada awal sebenarnya.
Ni dekat sini adalah juga dapatkan sokongan daripada orang lain macam tu. Betul, dapat dia antara orang yang tahu semua cerita. Sebenarnya saya ada macam consult dekat beberapa orang. Cuma antara orang-orang tersebut yang betul-betul boleh bagi respon yang baik lah, dia, sebab dia memang tahu semua. Pernah tak macam Mina macam rasa macam aku perlu defend diri aku, tapi benda tu macam Mina ambil langkah yang lambat, tapi Mina cuba kedepankan juga diri Mina untuk Mina defend diri Mina tu. So kalau daripada saya punya persepsi, kalau kita terlalu memendamkan kita punya perasaan tu, nanti kita akan serba sedikit bawa pada diri kita juga. Macam tu. Cakap pasal defend ni, saya adalah orang yang kalau benda tu orang cakap benda tak betul kat saya, on the spot saya akan defend diri saya kat situ juga. So kalau macam orang cakap dia ni, contohlah dia cakap saya ni jadi saya datang lambat, dia macam tu, so saya akan defend diri saya on the spot. Dia cakap tak datang lambat, cuma hari ni ada something berlaku macam tu. Contohnya macam tu lah, yang situasi ni lebih kecil lah macam tu. Kiranya Bina baru sekali datang lambat, dia dah cakap Bina datang lambat sekali. Itu contoh lah, maksudnya nak bagi tahu yang macam saya macam orang yang kalau orang fitnah saya depan mata saya, ataupun orang tu burukkan saya depan mata saya sanggup datang ke depan, explain on the spot, saya akan pertahankan diri saya. Cuma dalam situasi tu saya tak boleh. Maksudnya situasi yang boyfriend dia buat macam tu kat saya tu, itu saya tak bukan tak mampu defend diri saya, tapi waktu tu saya memang sengaja tak buat macam tu on the spot. Sebab takut rosakkan hubungan dia orang pula macam tu. Saya tak kisah pasal hubungan dia orang. Saya takut sebab saya tahu banyak mistake yang perempuan ni buat dekat saya. Maksudnya apa yang dia cakap pada saya sampai saya menangis sebelum ni, semua tu saya tahu, tapi saya memang sengaja tak cakap. Sebab takut nanti ada apa-apa yang berlaku ke macam mana. Saya tahu kalau saya balas balik apa yang orang tu cakap, dia akan jadi drama. Dia nak macam nak cakap, bila kita dah ada dalam situasi kita kena fitnah, on the spot kita rasa panik. Lagi-lagi bila orang lain dengar, orang lain nampak. So waktu tu saya macam ni, kalau aku balas balik ni, kalau aku macam saya nak cakap kalau kita bersuara balik akan nampak yang kita bersalah macam tu. Betul. Dia akan jadi macam tu. Dia akan rasa macam, contohlah saya kena fitnah ni, lepas tu saya akan cakap, kau pun macam ni kat aku. Bila kita buat macam tu, automatically orang yang dengar tu dia akan rasa macam dua-dua sama macam tu. Saya tak nak rasa macam tu. Maknanya orang persepsi orang tu akan anggap macam dia ni memang elok pun kawan, ada dua sama macam tu, lebih kurang kan. Okey, berdasarkan apa yang Bina ceritakan tadi tu kan, yang saya faham, kawan awak punya boyfriend tu pun dia terlibat sama dalam kes ni. Dan boleh saya tahu tak fitnah yang macam mana yang dia ceritakan tu? Sebab daripada awal percakapan tu Bina hanya menyatakannya secara umum, tak secara jelas. Yang pertama adalah macam ni, sebenarnya dia lebih kepada saya rasa kena attack lah masa tu, sebab dia dengan boyfriend dia datang secara tiba-tiba. Lepas tu saya macam kenapa ni kan, kita kan dah lama tak bercakap kan, saya dengan kawan saya ni dah 3 bulan kan dah kat hubungan kan. Lepas tu macam boyfriend dia ni cakap lah yang saya ni ada buat something yang seolah-olah macam saya ni ada buat something yang affect kawan saya ni lah. Dan saya assume benda tu adalah saya block dia. So dia rasa macam saya ni tak menghargai dia, saya tinggalkan dia lah macam tu. Ya, lepas tu
cara boyfriend dia bercakap ni seolah-olah saya ni fake. Sebab macam ni, saya dengan kawan saya ni bila kita bercakap, cara saya berbeza. Kalau saya bercakap dengan kawan saya, berbeza dengan saya bercakap dengan kawan-kawan lain. Berbeza macam mana tu? Macam kalau dengan kawan-kawan lain saya bercakap macam ni, biasa je. Tapi sebab saya tahu dia ada schizo, dia ada sakit mental, saya selalu macam cuba untuk kalau cakap dengan dia tu, saya akan macam lemah lembut lah. Macam cakap kenapa kan, dia macam kenapa ni, ada apa, ya dah makan dah suara dah rendah sikit. Ya, sebab saya memang selalu cakap macam tu daripada tahun lepas. Sebab kita orang dah hampir 2 tahun kenal kan. So daripada tahun lepas lagi kita orang memang macam tu lah cara kami cakap. Tapi bila saya cakap macam tu dengan dia, boyfriend dia ni nak cakap macam saya ni munafik lah macam tu. Macam tu pula cakap dia. Dia cakap jangan cakap macam tu lah, sounds disgusting dia macam tu. Macam tu. Dia sebenarnya dia ada daripada side perempuan tu je, dan orang tu orang yang dia sayang kan. So mesti dia akan backup orang tu. Tapi sebenarnya hakikat yang sebenar hanya kita yang tahu kan. Lepas tu sewaktu hari kejadian tersebut, ada orang lain tak yang terlibat sama selain daripada Pina dan dia berdua? Orang lain cuma dengar. So waktu tu macam mana nak cakap, orang yang mendengar tu pun bukanlah kawan kita, kawan kita sangat pun. So diorang tak dapat nak pertahankan kita sebab dia tak tahu kisah sebenar kan. And lepas tu seingat saya ada cakap dengan kawan perempuan saya ni, cakap buatlah pilihan yang betul. Sebab dia dengan lelaki tu memang diorang couple, tapi diorang dah in proses ta'aruf lah macam tu. Macam ni dah nak menikah. And bila saya tengok boyfriend dia ni pun sebenarnya toksik je. Bukanlah toksik dalam hubungan, maksudnya dalam hubungan diorang boyfriend dia tak toksik, tapi dia manipulator. Faham. Dia brainwash, kiranya pandai brainwash kawan saya. Kawan saya ni kan ada sakit mental. Faham, dia ambil kesempatan di atas kesakitan tersebut. Lepas tu kalau orang lain kan, saya katalah kawan-kawan Mina yang lain tu, ada tak dia macam diorang cakap kat Mina yang macam, Mina kau tak patut buat macam ni, macam contoh Mina kau tak patut pun tinggalkan dia ke apa semua macam tu. Dan orang kata dari segi Mina dah nampak dia kena brainwash dengan dia punya boyfriend tu, ada tak lagi Mina cuba lagi alternatif lain selain daripada nasihat semua tu? Kalau tak jalan nasihat semua tu, macam alternatif lain lah macam tu. Dia pasal kawan tu, kawan saya bila saya cerita pasal benda ni, semua kawan-kawan saya tak ada cakap yang macam dia tak ada mempersoalkan kenapa tinggalkan dia, tak ada. Even ada di antara mereka yang cakap memang patut pun tinggalkan dia. Macam tu, for the sake of your mental lah, dia orang cakap macam tu. Lepas tu yang pasal alternatif lain tu, sebenarnya sebelum diorang couple, saya tak expect pun diorang couple. Cuma saya tahu yang kawan saya ni suka bercakap dengan boyfriend, dengan lelaki ni lah. So dia cakap lah, dia bagi tahu kat saya, lelaki ni baik, lelaki ni suka nasihat saya. So waktu tu bila saya dengar perbualan diorang, saya rasa ada something wrong kat situ. Pandangan saya terhadap lelaki tu lain. Sebab lelaki tu, cara dia bercakap, dia pun suka burukkan orang lain. Dia pun fitnah orang lain dekat kawan saya yang sakit ni lah. Maknanya lelaki tu pun macam sama je. Dia ada kawan-kawan dia ambil kawan-kawan dia tu sebagai bahan untuk dia. Betul juga. Dia burukkan orang lain juga. Dari situ saya rasa, ni tak betul ni. Saya bagi tahu dekat kawan saya. Waktu tu saya tak tahu pun yang diorang ni dah ini. Diorang belum in waktu tu. Maksudnya saya tak tahu pun yang diorang ni berkawan yang rapat macam tu. So saya warning dekat kawan saya yang sakit ni, saya cakap hati-hati dengan orang ni. Dia tu bercakap buruk
pasal orang lain dia tu sebarkan benda yang tak betul. Saya kenal orang yang dia sebut tu, dia tak macam tu. Lepas tu waktu tu saya tak berapa kenal lelaki ni kan. Saya cuma dengar yang first time diorang borak tu saya dengar. So saya dah macam ni salah ni. Lepas tu kawan saya cakap tak, dia bagi nasihat, dia baik. Lepas tu saya pun macam dari situ saya dengar dia tu saya macam pasal apa yang salah. So maknanya dekat situ dia dah cuba dah untuk rasionalkan balik pemikiran Bina kan, yang menyatakan sebenarnya lelaki tu sebenarnya baik, tapi sebenarnya orang kata apa, Bina dah awal-awal dah tahu sebenarnya. Dan selepas Bina mendapat reaksi macam tu daripada pihak dia, apa yang Bina fikirkan dan apa yang macam Bina harapkan? Macam contoh, kalau ada setengah orang tu dia akan macam kau dah pilih dia, ikutlah, aku dah mesti campur semua tu. Tapi time tu ada tak Bina rasa macam aku tak boleh lah, aku kena juga guide dia. Aku rasa macam lelaki memang kena dijauhkan daripada ada tak sampai tahap macam tu sekarang? Okay, sebelum dia bertemu dengan lelaki ni, dia ada approach lelaki-lelaki lain. Okay, saya bercerita ni bukan saya nak kata dia gatal ke apa, bukan. Basically dia ada past trauma, which is dia pernah kena sexual harassment daripada abang tiri kot, ke abang ipar. So dari situ bila kejadian sexual harassment tu berlaku dalam keluarga, dia rasa macam dia tidak dilindungi dekat rumah sendirilah macam tu. So dia mencari perlindungan tu daripada luar. Dia minta, jadi bila dia bercakap dengan lelaki, apatah lagi lelaki tu adalah lelaki yang bercakap lembut kan, lelaki yang tanya kau kenapa makan ubat kan, benda-benda simple je macam tu, benda-benda simple kan, tapi dia akan mudah jatuh hati, dia mudah jatuh cinta. So bila dia bercakap dengan saya tu, akan ada nama-nama yang hari ni lain, nanti lepas 2 minggu, 3 minggu lain macam tu. Macam tu. So dengan lelaki ni pun waktu saya cut off hubungan saya dengan dia 3 bulan tu, rasanya 2 minggu sebelum ni, 2 minggu sebelum kejadian ni, ada kawan saya bagi tahu kat saya, dia tengah ta'aruf ni dengan lelaki ni. Betul, saya tak kisah pun. Maksudnya saya tak ada pun rasa macam aku nak selamatkan dia, tak ada. Saya macam kita dah cut off hubungan. Sebenarnya kalau dia nak ta'aruf, dia nak menikah tu, saya takkan nak ambil tahu lah. Saya bukan nak kata saya okey, tapi memang bukan urusan aku lah macam tu. Lepas sekarang bila kejadian fitnah tu berlaku dan dia dengar benda tu, maksudnya dia tahu benda tu fully tak betul. Dia boleh je backup kat situ kan, tapi dia tak buat. So waktu tu saya cakap dengan dia, buat pilihan betul. Saya tak macam tu. Saya tak kata jangan dengan dia, tak. Saya cakap dengan dia, make the right choice. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia kata both of you memang orang baik. Dia cakap macam tu. Dia nak cakap dengan saya, dengan boyfriend dia memang orang baik. Lepas tu dia kata saya takkan pilih salah seorang daripada dua ni. Dia dah pilih dua-dua. Saya cakap jangan pilih, saya tak kata suruh pilih salah seorang. Saya tak kata suruh pilih saya cakap make the right choice. Maksudnya carilah pasangan yang betul. Maknanya dekat sini dia macam dia dah tak boleh nak kawal dia pemikiran dia kan. Dia kata apa, sedikit dia punya pemikiran tu macam lari dah daripada landasan sepatutnya. And then orang cakap apa, siapa daripada peristiwa Bina attack tu kan, Bina tu, Bina ada cakap Bina menangis kan, Bina menangis semua. Dan tempoh masa yang berapa lama Bina ambil untuk Bina pulihkan semula semangat Bina tu, sehingga ke hari ni dapat orang kata tenaga untuk jumpa dengan saya. Sebenarnya tak boleh pun, sebab benda tu berlaku semalam. La ilaha illallah. Macam mana boleh berlaku semalam tu? Benda tu baru je berlaku semalam. So cuma macam mana yang cakap, saya rasa sebab sebelum-sebelum ni ada masalah juga, bukan dengan dia, maksudnya ada masalah biasalah dengan orang. Cuma
saya belajar daripada masalah-masalah yang lalu. If kita ada masalah tu, kita terus cari solusi. Maksudnya biarkan benda tu lama-lama. So bila masalah ni berlaku, bagi saya macam kalau ada satu-satu masalah, tak salah pun kita nak nangis. Itu adalah respon semula jadi kita bila kita kecewa kan. So saya tu lebih kepada kecewa lah, kecewa dengan apa yang buat, saya menangis. Tapi dalam pada masa yang sama, saya cari kawan saya yang lain, yang tahu cerita ni. Saya cari dia dan saya cerita kat dia. So dari itu saya rasa lebih tenang lah sikit sebenarnya. Okay, lepas Bina bercerita dengan kawan-kawan tu semua, ada tak kawan-kawan bagi suggestion lain, contohnya untuk Bina lupakan peristiwa tu? Diorang suggestkan Bina untuk, orang kata keluar hiking ke apa ke, macam tu, ada tak diorang buat macam tu? Nak bagi moral support dekat Bina balik supaya Bina bersemangat balik? Ada. Bila saya bercerita dengan beberapa orang kawan, so ada kawan saya, kawan A ni, dia kata jangan fikir sangat lah pasal benda tu. Dia kata bila kita menangis, sebenarnya tak salah pun menangis, tapi sebab macam kita menangis berjam-jam tu, benda tu akan affect kita punya kerja. Dia kata kenapa kena buang waktu menangis pasal benda ni sampai benda tu affect kehidupan seharian kan. So saya pun macam betul juga, sebab bila benda tu jadi saya tak buat kerja. Saya perlukan masa kan untuk baru saya ada semangat untuk kerja kan. So semalam memang saya terbaring lah, kata saya tidur je. Lepas tu kawan saya yang lain pula, dia kata bila dia ada nasihat lah, maksudnya lepas ni jangan ambil tahu kan, tinggalkan dia. Lepas tu ada yang macam bagi suggestion lah ayat Quran surah Al-Baqarah. Betul. Bercakap berkaitan dengan agama tadi kan, Bina ada sentuh sikit. Boleh saya tahu ke dari mana Bina boleh dapatkan inisiatif untuk orang kata mentadabur Al-Quran tu? Macam Bina dapat kenalan ke, macam mana yang guide Bina dari situ? Itu sebab saya suka baca buku sebenarnya. Saya suka baca buku tadabbur, and memang ada kawan-kawan yang bila mana saya baca buku tu, kita orang akan macam berkumpul and bercerita pasal buku. So buku tu dia bebas lah. Ada yang cerita pasal self-love, ada yang cerita pasal filosofi, saya cerita pasal tadabbur. Tapi dalam tadabbur tu saya suka juga macam sentuh something yang berkait dengan psikologi macam tu lah. So masuk uni pun ada geng-geng usaha juga kan. So di situ belajar lah tadabbur sikit-sikit lah macam tu. Maknanya dekat sini tindakan Bina tu satunya adalah dengan orang kata mengelakkan hubungan dengan orang lain juga. Dan satu lagi adalah dengan rohani, makanan kita, makanan rohani sendiri kan, yang mana orang kata dekatkan diri dengan Al-Quran macam tu. So dekat sini saya dapat orang kata nyatakan bahawa Bina sebenarnya boleh kawal emosi Bina tu, cuma pada satu tahap tu Bina memerlukan juga orang sekeliling untuk menyokong Bina kan. Dan orang kata pernah tak Bina rasa macam Bina buat semua benda tu tapi ada lagi benda yang kurang, macam rasa tak lepas lagi perasaan semua tu? Kurang maksudnya? Macam Bina dah buat dah benda makanan rohani pun Bina dah isi, dari segi sosial pun Bina dah buat. Tapi Bina rasa macam aku perlukan something lagi untuk aku tenang balik hati. Pernah tak rasa macam ada macam tu tak cukup? Contoh kalau macam masalah-masalah lain lah kan, dia berkait dengan emosi lah. Macam saya cakap tadi, kalau masalah tu dia tak banyak dengan, maksudnya memang friendship je lah. Maksudnya friendship lah dengan emosi kita kan. Adalah rasa macam kecewa. Dia kecewa dengan diri sendiri sebab bukan nak kata kita mudah marah ke apa, cuma bila ada something yang buat kita sedih ataupun terasa. Saya jenis orang yang suka lari daripada orang. Saya lari tak lama pun, cuma saya tahu benda tu affect orang lain juga. So macam saya cakap tadi, bila ada masalah mesti saya akan cari solusi. So saya bercakap dengan, saya ada seorang kawan ni lah,
saya selalu refer dekat dia sebab dia lebih tua daripada saya and lebih matang. So saya cerita kat dia bila ada satu situasi yang berkaitan dengan friendship juga yang sangat menyakitkan. Tapi waktu tu maklumat saya bercakap dengan dia adalah bukan untuk kita buat keputusan nak lari, maksudnya bukan buat keputusan nak putuskan persahabatan, bukan. Tapi saya nak tahu macam mana untuk saya ke depannya bila ada masalah dalam friendship ni kita masih boleh kekalkan. Apa yang saya perlu ubah pada diri saya. Lepas tu bila saya bercakap dengan dia, baru saya sedar yang benda-benda ni macam kita lari daripada orang, kita duduk sendirian apa semua bila ada masalah. Itu adalah benda yang saya selalu buat kecil kan. Maknanya kat sini dapatkan sokongan daripada orang yang lebih tua lah maknanya. So itu merupakan cara yang agak terbaik lah bagi saya. Macam mana daripada kita dapatkan pandangan daripada orang kawan-kawan kita yang sebaya, kita boleh juga dapatkan pandangan daripada orang ni. Berdasarkan apa yang Mina cerita tadi, Mina dapatkan juga pandangan daripada orang yang lebih tua. In case kalau pandangan tersebut tak dapat diterima juga, Mina akan rasa kecewa tak, atau macam Mina akan ada perasaan lain tak selain daripada perasaan sedih tu? Adalah, sebenarnya macam tak semua pandangan tu saya terima bulat-bulat. Kadang ada benda tu yang saya protes. Contoh macam semalam saya pergi dekat kawan saya, dia lebih tua lah daripada saya. Most kawan-kawan saya memang lebih tua daripada saya, diorang senior lah macam tu. Lepas tu dia kata macam mana, dia someone yang bila saya cerita tu dia terus macam reply. Dia tak pernah alami situasi tu, and dia pun macam tak letak diri dia dekat tempat saya. So saya macam, saya cakap lah dengan dia, dia cakap macam ni kat saya, macam bila ada jadi benda ni kita kena sabar lah, apalah, janganlah cepat marah apa semua kan. Lepas tu dia macam bagi suggestion lah, dia bagi pandangan dia, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Saya pun terus protes. Saya cakap okay, saya setuju dengan pandangan tu, tapi saya tak setuju awak nasihat macam tu kat saya. Macam tu lah, tapi bukan dengan nada marah pun. Saya cakap dengan dia sebab saya ada dekat situasi tu, and saya dah analyse betul-betul situasi tu. Saya yakin yang nasihat ni bukan untuk saya. Saya bilang tu kat dia. Kenapa Mina rasa macam nasihat tu bukan sesuai untuk diri Mina? Mina fikir tak macam ada betulnya juga dia nasihatkan aku macam ni, kena sabar dan aku tak boleh buat macam ni sebab untuk kesihatan diri aku. Kenapa Mina boleh terfikir macam pandangan dia tu tak boleh terima langsung walaupun sedikit? Sebab saya bagi saya ada, macam saya cakap tadi, saya cakap dengan dia macam ni, saya agree dengan pandangan dia. Saya cakap betul, kita kena macam ni, kita kena sabar, kita tak boleh marah-marah. Lepas tu kalau ada orang, contohnya orang tu fitnah kita, kita kena pertahankan diri kita. Betul pandangan tu, tapi nasihat tu tak sesuai pada situasi saya sebab dia tak dengar sampai habis. Saya dah cakap dah dengan dia, saya tak defend diri saya tu sebab saya nak menjaga aib dia. Lepas tu yang kedua, saya cakap yang bila kita kena fitnah, tiba-tiba orang datang dekat kita, orang tu tak kenal kita, tiba dia cakap buruk pasal kita kat orang lain kan. So kat situ ada rasa panik, rasa macam aku nak buat apa ni, macam tu. Maknanya Mina taklah 100% menolak, tapi dalam masa sama memikirkan juga sebenarnya benda tu. Saya tak menolak apa yang dia cakap, tapi bagi saya macam saya rasa dia tak payah nasihat macam tu kat saya. Saya tahu apa nak buat macam tu. Maknanya dalam situasi tersebut Mina keadaan yang orang kata tenang ataupun dalam keadaan yang masih serabut sebenarnya? Mina menentang orang kata pendapat dia tu. Kejadian tu saya rasa dia macam pattern dia macam naik turun. Kadang-kadang saya okey, maksudnya saya okey, tenang. Dan tiba-tiba bila bercerita nangis. Saya tu nangis.
tiba-tiba okey balik. Tiba-tiba marah tiba-tiba macam tu. So dalam situasi yang bila saya cakap dengan dia tu, saya rasa macam saya yakin dengan jawapan saya. Maksudnya saya agree dengan statement dia, tapi saya tak agree nasihat tu untuk saya. Okay, maknanya nasihat tu dia macam dalam situasi tersebut dia ditekan oleh emosi kan. Semua menyebabkan dia rasa macam tak patutlah dia nasihatkan aku macam ni, dia tak duduk tempat aku macam ni. Tapi pernah lepas dah orang kata settle down semua situasi tersebut, macam dah cerita-cerita semua tu, Bina balik bilik semula, Bina macam berfikir balik macam apa dia cakap tadi betul jugalah, aku tak boleh lah sebenarnya orang kata tak terima dia punya pendapat tu, nasihat semua tu. Ada tak terfikir macam tu? Sebab saya rasa apa yang disampaikan tu kata bermakna sebenarnya. Saya tak ada terfikir pasal benda tu. Cuma saya ada cakap dengan dia, rasanya saya nak datang ke orang tu balik, saya nak maki dia. Saya macam tu lah. Tapi sebenarnya saya jarang juga maki orang kan. Saya tak berani pun maki orang tu. Cuma waktu tu macam emosi kita dah bergelora. So saya macam cakap dengan dia, aku nak datang ke orang tu balik, aku nak maki dia. Lepas tu dia kata jangan buat macam tu, itu jangan. Lepas tu dia kata yang maki dia berdosa semua kan. Saya cakap betul. Apa yang dia cakap sebelum tu, dia kata macam selain daripada maki ni, kita kena macam cuba bertenang ke macam tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, boleh bertenang, tapi sebelum bertenang tu saya nak maki dia dulu. Maksudnya dia masih macam berkerah juga lah. Tapi saya tak maki pun. Lepas kejadian tu macam adalah type dekat phone kan, macam nak maki orang tu kan. Tapi lepas tu waktu tu jam 2-3 pagi tu, tapi saya tak hantar. Bila saya bangun balik daripada tidur, saya macam macam tak menyesal lah tak hantar benda tu. Tak menyesal pun. Sebenarnya kalau hantar lagi menyesal. So start dari situ macam nak buat keputusan waktu emosi. Soalan dekat sini Bina ambil macam kata ambil masa dulu sebelum Bina, walaupun Bina dah kemuncak dah emosi Bina ni, tapi Bina ambil masa, tetap ambil masa untuk tenangkan balik. Lepas tu fikir balik, and then barulah ni balik, flashback balik macam tu. So daripada kita tinggal lagi beberapa minit je ni. So Bina ada apa-apa lagi ke nak sambung sebelum kita tamatkan sesi ni dan kita bawa ke sesi yang akan datang? Saya just macam nak tanya kan, bila contohlah kebanyakan masalah yang berlaku semasa ni dia macam berkait dengan emosi. Maksudnya macam emosi yang saya kata tu bukan kita macam marah-marah ke orang ke tak. Dia lebih kepada emosi sedih dan kecewa. Lepas tu kita akan macam bawa diri daripada orang macam tu. And saya rasa macam saya tak nak benda tu berlaku lagi. Kalau boleh ada masalah, saya macam naklah, tak payahlah menjauh lagi. Macam kita settlekan cepat-cepat macam tu. Tapi susah untuk saya. So macam mana saya nak pastikan yang kalau in the future ada berlaku masalah lagi, saya takkan macam tu lagi lah, menghilang apa. Okay, ini lah kata sekadar boleh pula sebut macam tu. Okay. Daripada pendapat saya lah kan, apa yang Bina buat sebelum ni, macam contoh Bina bercakap dengan orang, Bina kata cuba nak expresskan tu, cuba kata Bina teroka lagi benda yang Bina minat. Katakanlah Bina minat untuk dari segi melukis semua, cuba Bina teroka untuk kata expresskan emosi tu dengan melukis ataupun perkara-perkara yang Bina minat. Tak kisahlah cycling ke, hiking ke. Walaupun orang kata time tu kita rasa macam jadual kita pack sangat ke apa semua, tapi kita kena luangkan masa kita untuk kita punya minat kita tu rehat juga. Kita kena buat juga benda yang kita suka. Walaupun kita rasa macam aku tak boleh nak buat benda yang aku suka ni sebab jadual aku dah sangat pack. Tak,
sebenarnya kita ada jadual kita ada je masa untuk kita release kita punya emosi tu. So Bina kena cari benda tu, dan kalau boleh better cari kawan jugalah. Sekali kalau Bina sesi dengan kawan, kalau Bina sesi sendiri pun tak apa. Just macam keluar ambil udara, ataupun just tengok pemandangan sekejap ke, masuk balik bilik, macam tu lah. Cuba buat ataupun cuba cari balik apa yang Bina minat, contoh melukis ke. Walaupun kita rasa macam tak ada masa, tapi cuba juga walaupun saat-saat genting dah. Itulah daripada pendapat saya. Tu. Dan kalau sebelum ni macam mana selain daripada ni, Bina tak pernah cuba ke untuk buat lukis ke apa ke? Ada juga macam sebenarnya kalau macam melukis macam doodling tu dia buat waktu kita bosan je, tapi kalau macam marah atau serabut tu saya kan macam bukan melukis, macam conteng sebenarnya. So conteng tu conteng yang ada bentuk atau tak ada bentuk? Tak ada bentuk. Oh, tak ada bentuk. Sebenarnya dekat situ pernah tak orang tanya macam, Bina kau lukis apa ni? Boleh tak kau explain macam tu? Ada orang tanya lah. Dan Bina dapat explain ke apa yang Bina lukis tu? Kadang tu adalah benda yang saya boleh explain, kadang tu tak ada, sebab benda tu tak ada makna. Contoh dia bukan lukisan, dia contengan kan. Contoh macam kita contoh-contoh macam ni ke, buat bentuk yang tak ada makna pun. So benda tu dibuat waktu contoh saya serabut, saya contoh lah benda tu tak ada makna pun, dia macam kosong je. Tapi ada juga macam contoh dalam satu paper tu contengan tu ada perkataan. So contohlah ada perkataan yang random. So dari situ saya boleh ingat balik, oh yang ni aku tulis benda ni sebab waktu tu kita ada borak pasal ni. Okay, saya nak bagi tugasan kat Bina sikit boleh, tapi tugasan ni simple je. Balik nanti saya nak Bina lukis contoh-contoh, tapi lukisan tu bermakna. Dan kalau boleh bawa untuk sesi yang seterusnya. Lukisan bermakna tu contoh macam mana? Contoh Bina lukis tentang bunga. Kenapa bunga? Bunga ni sebab bila saya tengok bunga saya akan rasa tenang. Macam tu. Kalau boleh Bina buatlah macam tu. Ataupun kalau ni pun Bina simpan dekat bilik, letak dekat bilik. Bila tengok lukisan tersebut, Bina akan macam imagine, gunakan imaginasi yang untuk Bina. So saya rasa kita punya ni dah tamat kat sini dah. So terima kasih saya ucapkan kalian sudi untuk luangkan masa bersama saya, dan kita bolehlah bercakap. Terima kasih. Sama.